Dikata untung lahir dalam keluarga berduit. Cik BSEKOLAHKAN netizen. Kenapa, nak tukar mak ke? Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak kepada usahawan Datuk Seri Vida iaitu Cik B, meluahkan rasa kurang senang selepas menerima komen netizen yang mempertikaikan dirinya bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga berada dan dipenuhi kemewahan. Menerusi perkongsian di Threads, Cik B memberitahu ada pihak yang meninggalkan komen menyindir mendakwa dirinya tidak akan dikenali jika bukan merupakan anak kepada usahawan terkenal. Kalaulah Cik bukan anak Datuk Seri Vida, siapa nak pandang? Tulis netizen tersebut. Tapi hakikatnya Cik memang anak mama yang hebat. Kenapa kena, kalau boleh tukar mak ke? Tulisnya lagi. Dalam masa sama, ada juga warganet yang memuji cara Cik B membalas komen tersebut yang dianggap tegas namun masih berlapik. Mereka menyifatkan Cik B sebagai berani bersuara mempertahankan diri, serta tidak mudah terkesan dengan kritikan negatif. Selain menyokong pandangannya bahawa status keluarga tidak seharusnya dijadikan ukuran mutlak untuk menilai seseorang.